So hari ni kami akan food hunting. Kat mana Pak? Agak-agak Genting Highland mana ada. So hari ni kita akan keluar pakai X-Max kami. Cafe ni kat Bangi viral jugalah. Tapi kita orang bukan jenis viral. Kita orang datang sebab nak tengok dulu apa yang bagusnya cafe ni. So aku bawa korang lah. Macam mana nanti kita tengok dulu macam mana. So sambil-sambil nak cafe hunting, kita nak bagi prospect kit untuk new joiners lah, masuk satu langkah. Cafe tu 20 minit pun dari sini. Tempat tu pun dekat area dekat-dekat dengan Sebenyih. Tapi kita orang kena RV dekat Tol Kajang dulu. Jumpa Faris, founder. Jadi kami pun terus bergerak ke arah kafe yang kami tuju, iaitu 57 Coffee. Kami terpaksa bergerak dulu dan tunggu yang lain di sana. Ni number plate member kita. Wah, Kalau aku jadi macam ni tu. Jadi macam Peter Pascal. full, kita tukar tempat jap. Tak best lah. Dia dah hype sangat, FOMO. So kita kena bertolak ke tempat lain lah. Agak kecewa lah. Wah, ini baru lepas operation. Dia terus ride. Memang legend berada kita. Kafe ini terlalu penuh untuk bulan puasa, jadi kami terpaksa berpindah tempat. Akhirnya kita telah bertukar tempat dekat Mayang. So ni one of the best lah dekat Bangi. Makanan semua tip-top, tak pernah lagi mengecewakan. So kita telah pun sampai di lokasi setelah berpusing-pusing. Ni for sale berapa ribuan ni? Kau jual? 85. Ni 85,000. Berapi punya. Dah siap dah. Ni macam kenal motor ni. Motor ni dia punya dulu. Daniel punya. Tapi on the way ke Harley Davidson lah. InsyaAllah Sepanjang aku duduk Bangi, ini adalah kafe favourite aku. Dari luaran nampak macam kafe hipster, tapi makanan dia semua hebat-hebat. Ada nasi kerabu, nasi dagang dan makanan yang kau tak fikir pun ada kat situ. Sedap. Paling sedap. Korang kena datang sini. Menu dia ada macam-macam, dari dessert sampailah ke makanan berat. So kat sini tak pernah lagi mengecewakan aku lah, sebab makanan dia memang sedap. So ais latte tu untuk harga agak mahal sebenarnya, tapi aku rasa berbala untuk kau invest makan kat sini. Ada juga menu yang berharga bawah RM8. Nasi-nasi semua ada. Spaghetti je dalam RM25. Ni RM20 kot mie ni. Yang paling best decoration dia semua nampak macam kafe yang upper class. Seorang lagi sampai, Syaz, dia bawa superbike. Wow, ni apa? Chicken tenders. Boleh cakap kat Adik bro, sebab Adik selalu Chicken berjalan. tenders. Okay, dia memang 50. Kalau habis tiket bas Gearbox. 30 dia 30 sekarang. Berapa? 50 kan? 50 je. Bang, mana? Saya nak hantar bengkel bang. Bengkel saya Ni paling sedap, chicken gearbox. Soup gearbox. RM25 lah. Berapa pieces? Dia kata bincang 16? Orang yang lain 6 pieces. Dia terlalu KL lah. Selalu KL. Dia tak terlalu. Nasi dagang dia terlalu KL, tak Terengganu sangat. Selalu ada main. Wan tak kah? Terlalu KL sangat. Ada Wan, aku tengok dia kat soup gearbox ni, Zara. bukan soup gearbox. Mie gearbox ni sedap lah. Dia ngam-ngam, banyak daging. Terbaloi lah untuk RM25. RM20 je. RM20. Chicken tenders dia macam gila je, RM25. Jadi kami habiskan sesi moreh kami dengan berbual, enjoy. So kawan-kawan pun suka makan kat sini. So next cafe apa lagi? Macam mana makanan tadi okey? Okey lah. Berapa rating? Rating 8 ke 10 je lah. Oh sebab kau makan ni je kan, fish and chip kan? No, bukan. Apa? Chicken tenders.
Ni kita acara tengok-tengok motor. Okay, ni X-Max. Ini kalau tahu cerita ke motor apa. Dah jadi macam ni lah. Grand Touring. Benda Napoleon. Ini adalah Iron 883. Iron 883. Ni motor paling legend. Dah 14 tahun dia pakai ulang alik. Mileage dah, aku rasa dah 900,000. FZ Cafe Racer kan. Ni racing ni lah. Ni kita punya founder. Nak testing KTM. Nanti kau beli ni boy, cover Cover ni RM6 je. Ni ABS tau, ABS sensor. Oh, kena cover. Nanti tak putus. Banyak orang gas putus ni. Okey, wire ni. Ni wire tepi ni. Kau beli ABS cover kat Shopee RM9 je. Shopee RM9. Motor China dah lama buat, bertahun. Electronic windshield dia baru nak buat. Ni vlog pertama aku sebenarnya. Kedua lah. Tadi ambil motor, vlog pertama, kedua. So aku target macam sebulan 4 video kan. Motor Cina ada kamera kat sini. Motor Cina ada kamera. Cuma Yamaha ni dia kuno sikit. Dulu dia melalui Japan. Motor China dia dah Ni up. motor China ni. Ni motor China ada kamera. China. Okey, juri motor bagi ni rating 10. Bagi berapa? Kalau untuk kategori dia lah. KTM ah. Untuk kategori dia 7/10. 7/10. Okey. FZ Legend. FZ Legend kalau untuk kategori dia. Cafe Racer. Classic look ada 8.5 lah, 8.5 tu. 8.5. Okey. Paling hebat ni. Ini baru keluar. Kena kilang. Tu tak ada bagi. Tak boleh bagi. Okey, disqualified. Oh, ini. Ini kalau kategori dia. Bias. Kategori dia 883. Tapi dia dah jadi lain. Tu tak boleh gak. Tak boleh. Disqualified juga. Qualified. Oh, benda ini dia yang dicanang-canangkan. Ini kita tengok kita lagi yang benda. Gila wah. Kemas kan. Yamaha pun tak mampu buat lagi macam ni. Nampak alloy. Besi. Tapi seat ada satu lah. Number plate tutup. Tapi ada je. Buka ada manual. je yang orang buat auto kan. Mana number plate dia pun tak tahu. Inilah makna Gelap Motor. Kami berbual pasal motor, kongsi pendapat pasal motor walaupun berlainan jenis-jenis motor yang ada pada malam ini. Inilah semangat Brotherhood Satu Alangkah.